Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita mulakan program kita pada hari ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Terlebih dahulu, unit latihan Hospital Sultan Abdullah ingin mengucapkan selamat datang kepada penceramah kita pada hari ini, iaitu Puan Umira Syahira Syahirin Izzuan, Pegawai Farmasi di Jabatan Farmasi Hospital Sultan Abdullah. Beliau akan menyampaikan taklimat mengenai penyimpanan ubat. Selamat datang juga diucapkan kepada semua warga UiTM yang sudi meluangkan masa untuk taklimat pada hari ini. Puan Umira dengar tak? Kita mula semula lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita mulakan program kita pada hari ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Terlebih dahulu, unit latihan Hospital Sultan Abdullah ingin mengucapkan selamat datang kepada penceramah kita pada hari ini, iaitu Puan Umira Syahira Syahirin Izzuan, Pegawai Farmasi di Jabatan Farmasi Hospital Sultan Abdullah. Beliau akan menyampaikan taklimat mengenai penyimpanan ubat.
Selamat datang juga diucapkan kepada semua warga UiTM yang sudi meluangkan masa untuk mentaati taklimat pada hari ini. Moga taklimat ini dapat memberi manfaat dan maklumat kepada semua warga UiTM. Baiklah, tanpa membuang masa, dijemput Puan Umira Syahira untuk menyampaikan taklimat beliau. Sekiranya ada pertanyaan, tuan-puan boleh type di ruangan chat untuk dijawab oleh penceramah kita nanti. Dipersilakan, Puan. Okey, terima kasih Cik Fazira. Minta maaf ya atas masalah teknikal sebentar tadi. Okey, Assalamualaikum. Boleh dengar ke suara saya? Boleh dengar. Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera lah saya ucapkan kepada semua warga UiTM yang berkesempatan untuk menyertai webinar Friday kita pada hari ini. Okey, saya Umira Syahira binti Syona Izzuan, merupakan pegawai farmasi yang berkhidmat di Hospital Sultan Abdullah UiTM Puncak Alam lah. Okey, so pada hari ini saya akan berkongsi ilmu sedikitlah mengenai topik penyimpanan ubat-ubatan. Topik ni nampak macam ringan tapi sebenarnya ia boleh memberi kesan yang besarlah kepada rawatan kita. Okey. Saya percaya semua yang ada dekat dalam webinar ni mesti dekat rumah at least mesti ada simpan ubat, betul tak? Ubat sendiri ataupun ubat anak-anak lah. Okey. So kat mana kita simpan ubat dekat rumah? Adakah tempat yang kita simpan tu tempat yang betul? Okay. So hari ni saya akan explain sikit lah tentang penyimpanan ubat yang betul. Okay. Okay, di manakah anda simpan ubat di rumah? Okay. So kat sini adalah tempat yang orang kata common lah yang kita tahu orang akan simpan ubat. Okay. Tempat yang paling famous adalah peti sejuk. So biasanya lepas kita buka, contohnya macam ubat sirap paracetamol kan, macam ubat demam anak kan. Lepas kita dah buka, kita akan simpan dalam peti sejuk, betul tak? Okey. Yang kedua, di tepi dapur. Yang ketiga, bilik mandi. Dan yang keempat adalah kereta lah. Ini adalah tempat yang biasa diamalkan tau, bukan amalan yang betul lah. Okey. So kita akan go through one by one lah. Okay. So yang pertama adalah dalam peti sejuk. So orang akan beranggapan bahawa penyimpanan ubat dalam peti sejuk ni boleh menambah jangka hayat ubat dan ubat akan bertahan lebih lama. Tapi adakah tanggapan ini betul? Macam kita contohnya mesti dianggap macam makanan lah kan. Contoh makanan, kalau kita tinggalkan dekat luar, kalau kita letak dekat luar dia akan rosak. Tapi bila kita simpan dalam peti sejuk, dia punya jangka hayat akan lebih lama. So dia pun mengaplikan konsep yang sama kepada ubat. Tapi yang sebenarnya konsep ni tidak boleh digunakan pakai untuk ubat lah. Ubat tidak boleh disimpan di dalam peti sejuk. Kecuali ubat yang memang kita sarankan untuk simpan dalam peti sejuk, contohnya seperti insulin. Okay? Bukan semua ubat kita boleh simpan dalam peti sejuk lah. Especially ubat biji. So apa yang akan jadi kalau kita simpan ubat ni dalam peti sejuk, ubat boleh rosak dan jadi mudah hancur. So apa jadi bila ubat ini rosak, keberkesanan ubat tu tidak boleh dijamin lah dan pesakit mungkin berisiko untuk mendapat kesan yang mudarat. Okay, seterusnya adalah di dalam kereta. Adakah orang yang simpan ubat dalam kereta? Adalah, okay. Contohnya pesakit yang ada masalah jantung ataupun pesakit asma, biasanya dia akan standby ubat bawah lidah ataupun dia punya ubat inhaler. Tapi sebenarnya kita tak bolehlah nak simpan ubat dalam kereta untuk tempoh yang lama sebab suhu di dalam kereta boleh mencecah sehingga 50 degree Celsius lah. So kalau kita tinggal ubat dalam kereta, memang confirm ubat akan rosak dan ubat inhaler tu pun boleh meruap keluar daripada bekas dia. Okay. Yang ketiga, Yang ketiga adalah bilik mandi lah. Saya tak tahu kenapa gambar dia tak keluar. Okay, tak apa. So adakah orang simpan ubat dalam bilik mandi? So sebenarnya adalah especially kalau macam dia ada ubat kumur. So biasanya dia akan simpan dalam bilik mandi sebab senang. Lepas dah mandi senang nak kumur-kumur kan. Tapi kita memang tak galakkan untuk simpan ubat dalam bilik mandi lah dan tak boleh pun nak simpan ubat dalam bilik mandi atas beberapa faktor lah. Contohnya seperti kebersihan, kelembapan dan juga keselamatan, which is kanak-kanak senang nak ambil. Okay. Yang keempat adalah dapur lah. Okay. Dapur ni pun tempat yang common jugalah kita tengok orang akan simpan ubat. So sebenarnya kalau kita simpan ubat dekat dapur,
kita akan mendedahkan ubat tu kepada suhu yang tinggi. Okay. So beberapa faktor lah kita tak sarankan ubat tu disimpan di dapur atau sebab faktor suhu yang tinggi, faktor kebersihan dan juga keselamatan. Kejap saya guna slide PDF lah sebab ada yang hilang. Okay, so semua tempat pun tak boleh nak simpan ubat. Dalam sejuk tak boleh, dekat bilik mandi tak boleh, dalam kereta tak boleh. Okay, so sepatutnya kat mana kita perlu simpan ubat. Okay, so cara yang pertama adalah kita perlu menyimpan ubat di dalam bungkusan asal berserta dengan label. Bungkusan asal ni maksudnya di dalam blister yang asal, di dalam botol yang asal ataupun di dalam kotak yang asal ataupun dalam sampul ubat yang asal lah yang kita dapat daripada farmasi. Kenapa kita kena buat macam ni adalah pentinglah untuk mengelakkan pesakit keliru dengan ubat dia sendiri dan memastikan pesakit mengambil ubat yang betul. Saya nak share satu cerita lah yang ni pernah berlaku dulu. Di mana pesakit ni dia jumpa dengan doktor untuk dia punya appointment. Lepas tu doktor dah ubah dia punya dos. Kemudian bila dia balik dia masih makan ubat tu mengikut arahan yang lama lah, which is dia dah keluarkan daripada sampul yang farmasi bekalkan dan dia makan ubat mengikut arahan yang lama. Tapi sebenarnya dia makan ikut dos yang salah lah. So masa tu kami pergi ke rumah pasien lah untuk investigate. Okay. Yang kedua, kita perlu menyimpan ubat dalam bekas yang sesuai dan tempat yang mudah dicari. Apa ciri-ciri bekas yang sesuai untuk kita simpan ubat? Adalah bekas yang bertutup, bekas yang lutsina dan juga bekas yang di label lah. Okay, di label dengan nama. Okay. Kemudian selepas kita menggunakan ubat-ubatan ni, kita perlu menyimpan semula ubat-ubatan dalam bekas dan disimpan semula di tempat yang asal. Alright. Yang ketiga, kita perlu mengasingkan ubat makan dengan ubat untuk yang digunakan untuk kegunaan luar. Contoh ubat makan adalah ubat pil, ubat kapsul, ubat sirap dan lain-lain lah. Contoh ubat yang digunakan untuk kegunaan luar adalah seperti ubat krim, lotion, ubat salap dan lain-lain. So kenapa pentingnya pengasingan dua jenis ubat-ubatan ni adalah untuk mengelakkan pesakit terminum ubat untuk kegunaan luar. Sepatutnya digunakan untuk kegunaan luar tapi tersilap kita pergi minum, okey? Kemudian yang keempat, kita perlu menyimpan ubat seperti yang disarankan pada label ubat. Kalau kita perasan dekat kotak ubat ataupun dekat label ubat itu sendiri, biasanya dia ada tulislah cara penyimpanan untuk ubat tersebut. So sebagai pengguna yang bijak dan juga pesakit, kita perlu baca dan fahami apa yang terkandung pada label ubat. Sekiranya kita memerlukan maklumat tambahan, kita boleh bertanya kepada doktor ataupun ahli farmasi lah. Okay. Okay. Seterusnya, kalau yang ini untuk penyimpanan ubat yang sensitif kepada cahaya lah. Kalau kita perasan ada certain ubat memang dia di packing dekat dalam botol yang gelap lah ataupun blister yang lut cahaya macam ni. So adakah ini saja-saja? Sebenarnya taklah. Ini adalah untuk mengelakkan ubat ni terdedah kepada cahaya. Okay. So untuk ubat-ubat yang macam ni lebih perlu extra care lah. Kita tak boleh keluarkan daripada botol ataupun daripada blister asal. Okay, kalau kita keluarkan nanti ubat akan rosak lah bila terekspos kepada cahaya. Okay, yang keenam, okay, macam saya cakap tadi, bukannya semua ubat tak boleh simpan dalam peti sejuk. Ada ubat yang memang perlu disimpan dalam peti sejuk. Contohnya seperti insulin lah. Jadi dekat bahagian mana, bahagian peti sejuk mana yang kita boleh simpan ubat adalah di bahagian tengah. Bukan bahagian tepi pintu dan juga bukan bahagian sejuk beku. Okay. So sebelum kita nak simpan ubat ni, kita perlulah simpan ubat tu terlebih dahulu
di dalam bekas yang bertutup, kemudian baru kita simpan dekat bahagian tengah lah. Okey. Seterusnya, kita perlu menyimpan ubat di tempat yang selamatlah, yang jauh daripada suhu yang tinggi, yang jauh daripada cahaya, jauh daripada kelembapan dan juga jauh daripada kanak-kanak. Pernah berlaku juga saya tak pasti dia simpan ubat kat mana, tapi ubat tu anak dia dapat ambil lah. Okay, tak pasal-pasal anak dia dah makan ubat orang dewasa. Okay. Kemudian yang ke-8, kita tidak boleh mencampur ubat yang berlainan tarikh luput walaupun dia adalah ubat yang sama. Kalau kita kena amalkan konsep FIFO lah, which is first expired, first out. Kita kena organize dan susun semula ubat tu, dan kita perlu makan ubat yang mempunyai tarikh luput yang lebih pendek. Kemudian baru makan ubat yang bertarikh luput lebih panjang lah. Okay. Ini untuk mengelakkan ubat luput lah. Okay. Kemudian, kita tidak boleh mencampur ubat yang berlainan jenis dalam satu bekas yang sama. Biasanya yang ni untuk pesakit yang guna pill box lah. Yang cara yang ni memang memudahkan pesakit lah untuk makan ubat mengikut hari ataupun pagi ataupun malam. Cuma cara yang betul adalah dengan menggunting blister tu sekali. Bukannya kita pecahkan ubat tu dan kita simpan dalam satu pill box yang sama macam ni. Bila kita simpan ubat macam ni, ubat ni boleh ada interaksi antara satu sama lain lah. So cara yang betul, gunting sekali dengan dia punya blister dan baru letak dalam pill box. Okey. Seterusnya, kita perlu mengasingkan ubat yang telah mengalami perubahan. Kalau kat rumah tu kita dah tengok ubat tu macam lain je kan, macam dah berubah warna, dah berubah bentuk, berubah rupa, ataupun dia ada bau ataupun ada rasa yang unpleasant, kita kena asingkanlah sebab berkemungkinan besar ubat ni telah pun rosak. Kalau kita ambil juga mungkin akan memudaratkan lah. Okay. Okay, kemudian simpan ubat dengan simpan ubat dengan betul di rumah. So kita perlu pastikan ubat tidak terdedah kepada suhu panas, tidak boleh dicapai oleh kanak-kanak, tidak terdedah kepada kelembapan dan tidak terdedah kepada cahaya yang terus. So tempat yang paling sesuai kita nak simpan adalah di dalam kabinet di bahagian atas. Bukan di dalam bilik mandi, bukan di atas meja yang rendah yang boleh dicapai oleh kanak-kanak, bukan di atas meja makan, bukan di dalam kereta dan bukan di dalam kabinet yang berdekatan dengan dapur masak. Okey. Okey, yang ni yang terakhir lah. So take home message daripada perkongsian saya pada hari ini, kita perlu ingatlah, kita perlu mematuhi arahan penyimpanan ubat seperti yang dinyatakan pada bungkusan ubat lah. Okey. Pastikan ubat disimpan di tempat yang bersesuaian dan selamat, dan sekiranya tidak pasti, dapatkan nasihat daripada doktor ataupun ahli farmasi. So itu sahaja daripada saya untuk topik penyimpanan ubat-ubatan. Puan, kita ada satu soal. Dah habis ke ada? Dah habis dah. Okay. Pendek je topik dia. Okay. Kita ada satu soalan daripada Puan Siti Khatijah Ahmad. Penyimpanan suplemen pun adakah seperti ubat juga, tidak boleh disimpan dalam peti ais? Betul. Kalau macam supplements pun biasanya dekat dia punya label tu dia dah ada tulis lah simpan pada suhu berapa. Sebabnya biasanya supplements dalam bentuk, kita kena tengoklah dalam bentuk kapsul ke, bentuk pil ke, tapi secara generalnya adalah ubat yang berbentuk biji ataupun kapsul. Sebenarnya kita tak boleh simpan dalam peti sejuk sebab dalam peti sejuk tu lembap. So bila kita simpan dalam peti sejuk, ubat akan lebih mudah rosak lah. Okay, patutnya kita simpan pada suhu bilik sahaja. Seterusnya daripada Puan Intan Baizura, kalau ubat demam kanak-kanak dah buka, berapa bulan boleh tahan jika belum habis? Kalau belum habis, okay, yang ni saya jumpa rujukan lah daripada kalau untuk ubat sirap, contohnya macam ubat demam lah kan, selepas dibuka,
kita suggest untuk 6 bulan selepas dibuka lah. Dia hanya mampu bertahan kalau tak ada maklumat pada label dia. So secara generalnya 6 bulan. Seterusnya daripada Encik Khairul, kalau ubat macam insulin boleh dalam peti ais lah ya? Peti ais tu peti sejuk yang bahagian tengah tau. Sebab insulin memang kena simpan dalam peti sejuk lah. Arahan penyimpanan dia adalah pada suhu 2 hingga 8 degree Celsius. So sepatutnya biasanya pesakit ni akan dapat lebih daripada satu insulin pada setiap masa. So biasanya insulin yang tidak digunakan tu kita akan advise untuk simpan dalam peti. Okay. Seterusnya daripada Puan Nurul Nabila, saya ada soalan berkenaan penggunaan shrink. Boleh ke kita guna berulang kali? Syringe ubat Dia tulis shrink je. Okay. Sepatutnya kalau sebaiknya tidaklah kan, tapi kita akan guna je syringe tu berulang kali. Tapi kalau tengok macam syringe tu dah tak okey, tak perlu gunalah. Okey, seterusnya daripada Puan Nadia Jaafar, Puan nak tanya bagi student yang dapat CMC eardrop yang penyimpanannya sepatutnya dalam fridge tapi di college tak ada fridge, bagaimana ya? Oh, alah. Ni okey, CMC eye drop. Tak ada fridge. Susah ni. Kalau boleh sepatutnya penyimpanan pada suhu sejuk lah untuk CMC ni. Kalau tak ada fridge, susahlah. Nanti saya sertakan dengan rakaman video lah jawapan untuk soalan ni, boleh? Boleh. Okey, seterusnya daripada Puan Nur Syahira Anwar, ubat antibiotik kanak-kanak dalam bentuk cecair, kalau ubat dah cukup 5 hari tapi masih ada baki, boleh dispose tong sampah atau ada cara dispose yang lain? Untuk pelupusan ubat dia ada cara yang lain lah. Kita tak boleh buang. Cara yang terbaik adalah boleh pulangkan ke farmasi semula lah untuk dilupuskan. Seterusnya daripada Datin Dr. Arni, ubat seperti batuk dan selsema kalau dah guna separuh kita simpan dalam peti ais okey. Kalau di luar tak apa. Letak saja dalam kabinet tak rosak. Boleh guna sampai tarikh dapur. Sepatutnya penyimpanan dia adalah pada suhu bilik. Bila kita simpan ubat batuk ataupun ubat selsema ni, ubat cecair kan, Datin, saya assume ni ubat cecair lah ubat selsema dan ubat batuk yang cecair kan. Kalau kita simpan ubat tu dalam peti sejuk, kalau kita perasan nanti dia akan macam ada air macam wap-wap macam tu kan. So itu akan lebih menyebabkan ubat cepat rosak lah sebab bakteria boleh membiak dekat situ. So apa-apa ubat sekiranya tidak diarahkan untuk disimpan di dalam peti sejuk, perlulah disimpan di suhu bilik sahaja. Tak perlu pun simpan dalam peti sejuk. Dan soalan dia boleh guna sampai tarikh luput. Macam saya cakap tadi, kalau ubat cecair, generally kalau tak ada apa-apa yang dinyatakan pada label ubat tu, biasanya akan tahan sampai 6 bulan. Kita boleh guna 6 bulan lah. So cuba amalkan untuk menulis tarikh berapa hari bulan kita start guna ubat tu supaya kita boleh keep track. Kalau tak, kita tak tahu kan ubat ni dah buka bila. Soalan terakhir daripada Puan Kartini Kasim, kalau ubat demam yang telah dibuka perlu disimpan dalam peti ais atau di luar bilik? Ubat demam ni, okay, saya nak tanya, ubat demam ni ubat cecair ke? Ubat demam cecair ke? Tak maklumkan ubat.
Okay, ubat cecair. Maksudnya ubat demam anak lah kan. Sama juga puan. Yang ni apa-apa ubat kiranya tidak dinyatakan untuk disimpan di dalam peti sejuk, ubat tersebut perlulah disimpan di suhu bilik sahaja. Saya faham memang ramai orang akan simpan ubat demam, ubat sesama, ubat batuk semua nak simpan dekat dalam peti sejuk kan. Tapi sebenarnya tak perlulah. Melainkan contoh kalau macam anak puan dapat sirap antibiotik yang puan kena bancuh, kemudian arahan dia adalah untuk disimpan di dalam peti sejuk selepas dibancuh. Tapi tak semua juga. Ada certain antibiotik tak perlu pun. So apa-apa pun memang kena rujuk dia punya arahan lah pada label tu. Okay. Assalamualaikum. Salam. Puan nak tanya, macam contohnya antibiotik, kalau ikut sebenarnya antibiotik perlu dimakan, doktor cakap kata anak makan dalam 7 hari terus kan? Lepas tu kata kalau dia tinggal 2 hari, adakah perlu kita sambung antibiotik tu ataupun sebenarnya dah kena mula balik 7 hari tu? Yang tu soalan pertama. Keduanya, kadang-kadang kita kalau ada anak kecil ni kan kita ambil ubat standby. So ubat tu belum buka lagi. So ubat yang belum buka lagi tu, contoh ubat demam, sesama apa semua tu kan. Setiap kat rumah, ubat yang belum buka lagi tu perlu letak peti ais ke atau letak dekat suhu bilik sahaja? Dan tempoh ni dia adalah tempoh ikut yang ubat tu punya manufacturing punya ni kan? Betul. Untuk saya jawab soalan nombor 2 dulu Untuk ubat yang belum dibuka, kita perlu simpan ikut arahan pada label botol tersebut lah, biasanya pada suhu bilik, dan kemudian tarikh luput ubat tersebut mengikut tarikh yang tertera, tarikh luput yang tertera pada label ubat tu. Unless kalau kita dah buka baru dia consider 6 bulan lah. Kalau kita tak buka lagi, tak guna lagi, kita follow tarikh luput yang ada pada botol. Untuk soalan pertama tadi, puan kata dah tertinggal dos kan selama 2 hari. Biasanya kalau sirap antibiotik ni kita kena, orang kata kena compliance lah, kena follow. Kalau dah tertinggal dos tu mungkin sirap tu, mungkin antibiotik tu dah tak memberi kesan lah kepada pesakit. Dan kalau antibiotik ni kalau kita tak follow arahan dia secara betul, dia boleh mengakibatkan kerintangan antibiotik. Okay. So kalau kita yang macam antibiotik tu, kadang antibiotik dia bagi bila kita bancuh kan, dia suruh bancuh sendiri kan. Bila bancuh sendiri tu ada lebih lagi. So adakah kita start balik 7 hari ataupun just ignore je lepas tu kalau misalnya dah tertinggal tu? Yang ini saya rasa betulkan kalau saya salah. Saya rasa perlu macam start semula lah, sebabnya dah termiss dah selama 2 hari kan. Normalnya macam contohnya kan kalau anak kan, anak ni memang antibiotik kan tak sedap kan. So bila makan ubat antibiotik tu dia makan, masa dia sakit tu kita paksa dia makan 1, 2, 3 benda tu kena complete for 7 days. Dah makan sampai hari keempat dia rasa dah segar semua dah tak nak makan. Ini untuk susah ni kan. Ni untuk antibiotik Ya, saya bercakap pasal antibiotik. So 4 hari lepas tu katakan dia berhenti, tak continue dah makan ubat tu. Puan ada lagi ke? Adakah lepas pada tu, katakanlah lepas 2 hari tu dia tak continue dah, tapi kita dah nampak improvement, adakah perlu diteruskan semula untuk 7 hari tu ke ataupun tak payah continue dah? Ada lagi ke penceramahnya? Ada sekejap dia macam dah terkeluar sekejap Puan Umira, ada lagi ke? Sekejap saya tanya dia.
Hello? Hello Puan. Okay. Boleh dengar balik. Tadi Puan Nik Syakirah tu ada nak tanya lagi. Okay. Yang tadi tu. Okey. Nak ulang balik soalannya ke? Betul Puan. Tadi saya dah tak dengar daripada laptop. Okay. So sekarang macam gini. Contohnya kan bila anak go for bila demam ke apa semua yang di-subscribe antibiotik. Kadang-kadang hari pertama antibiotik kan selalu tak sedap dan kena paksa makan kan. Hari pertama sampai ke hari keempat tu dia dah rasa improvement. So dia rasa sihat hari keempat tu. Lepas tu Lepas tu dah berhenti. Lab kata 2 hari tu. Bila lab 2 hari tu, adakah kita perlu sambung balik antibiotik itu untuk cukupkan 5 hari ataupun kita terus berhentikan ataupun kita kena mula balik 7 hari, which is unlikely lah sebab dah sihat kan? Sepatutnya pengambilan antibiotik ni perlu berterusan. Contohnya kalau doktor prescribe untuk 5 hari, maksudnya kita memang kena follow exactly 5 hari. Kalau doktor kata 7 hari, kita kena follow exactly 7 hari. Walaupun kita dah rasa sihat. Sebab antibiotik ni kalau kita tak follow durasi rawatan yang telah ditetapkan, dia akan meningkatkan chances untuk jadi resistant lah. Nanti bila next kalau sakit lagi nanti bila doktor bagi antibiotik yang sama, antibiotik tu dah tak berkesan. Macam tu lah. Yang tu dah masuk topik lain dah tu. So kalau misalnya kata kalau it happens that way, adakah kita kena makan juga antibiotik tu sebab bila once dah lab 2 hari, dia macam dah mula balik tu macam tak berkesan jugalah kan dia punya ni kan. Kalau untuk start balik saya rasa better berjumpa semula dengan doktor lah untuk mendapatkan nasihat dan juga diagnosis daripada doktor. Macam contohnya bila dia kata kalau dia lapse antibiotik tu, kalau doktor tadi Puan dia cakap kata nanti akan ada jadi antibiotic resistance tu, normally kesan tu berapa lama dia akan flush keluar antibiotik yang tu? Maksudnya? Kan ada antibiotik kata tadi ada kemungkinan boleh berlaku antibiotic resistance body kita kalau kita tak comply dengan antibiotik lah, dia akan meningkatkan peluang untuk develop antibiotic resistant. It takes time lah kan? Betul. Terima kasih. Ada last soalan dekat chat. Kalau anak dah, daripada Puan Intan Baizura, kalau anak dah makan ubat tapi dia termuntah selepas itu, adakah sukatan ubat yang sama perlu bagi semula? Biasanya dia adakah dia termuntah directly after bagi ubat tu? Ya terus muntah. Okay. Kalau dia terus muntah biasanya kita akan bagi semula lah sebabnya ubat tu tak sempat pun diabsorb lagi, bayi dah muntah macam tu. Nampaknya program kita telah sampai ke penghujungnya. Pihak unit latihan ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Umira di atas kesudian untuk berkongsi maklumat pada hari ini. Moga taklimat yang disampaikan bermanfaat kepada semua warga UiTM. Dan terima kasih juga diucapkan kepada semua warga UiTM yang menyertai taklimat pada hari ini. Pautan jam latihan akan diberikan di ruangan chat. Kita akhiri program kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Terima kasih Puan Umira. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Assalamualaikum.